Ayai. So sekarang ni saya dah sampai dekat Air Motorbike Glamery Shah Alam. Nak tengok antara promo yang menarik untuk bulan Julai ni daripada 1 hingga 31 Julai dengan cerita ada motor harga marhain. Di samping berlaku krisis ekonomi yang melanda satu dunia, tapi Air Motorbike ada something yang terbaik untuk korang. Nak tahu apa? Jom kita tengok motor apa yang harga marhain tu guys. Jom. Kenapa korang patut beli dekat Air Motorbike adalah sebabnya inilah. Dia ada 6-day return policy, dia ada 12 bulan warranty dan juga 170 inspection point yang mana korang tak perlu risau. Motor-motor ni memang dah di-inspect dengan sangat-sangat teliti dekat dia orang punya inspection bay. Segala masalah, segala penambahbaikan dia dah buat kat situ lah. Cumanya kondisi motor tersebut as is lah. Kalau ada calar sikit, korang kena terima lah. Tapi harga dia milik. Jom kita tengok apa yang ada kat dalam. Right, so sekarang ni saya berada di ground floor. Macam korang nampak. So this is the bike yang diorang ada. And yang the best is tu harga marhain. Korang boleh tengok dekat sini, confirm bukan harga kayangan. And untuk bulan 7 ni dia ada free road tax untuk korang beli. And ini adalah antara motor yang korang boleh grab. Kita ada MT-15 daripada RM5,570 sahaja. LC RM3,300 geng. LC geng. Sekarang ni market LC dalam RM3,500 ke RM4,000. Tapi dekat Air Motorbike korang boleh jimat hampir RM600. Dan kita ada Benelli 150S and banyak lagi. Korang boleh scan dekat motorcycle katalog dekat sini. Kempen ni hanya untuk 250cc kat bawah. So kita tengok motor 250cc kat bawah apa yang ada dekat sini. Jom. So untuk kategori Versys, untuk kategori touring, maafkan saya. So kita ada Versys X250. Versys berkapasiti 250cc. Kita tahu Versys ni kalau korang beli, korang tak perlu risau sebab kita ada activation Versys Explore di Unexplore. So owner-owner Versys kat luar sana dah beli Versys tapi tak tahu nak pergi ride and camp, boleh join ride Kawasaki Versys Explore di Unexplore. Bulan depan kita ada di Taman Negara Pahang. So untuk dekat bawah ni, korang boleh nampak ada skuter, kita ada kapcai, kita ada naked bike. And skuter ni guys, sebenarnya dia sekarang ni tengah trending. So that's why saya rasa Air Motorbike ni memang tengah buat promo yang kau-kau lah kan. Skuter ni dia fun untuk korang buat city ride. And untuk jalan jauh saya tak sarankan sangat sebab korang kena fikir dia punya belting. Perlu risau, kita tengok kapcai pun ada dekat sana. Kita ada motor Z25 ke Z25 dekat sini. Motor daripada Modenas. Cantik lagi guys. Mileage baru 7,000 guys. 7,000 mileage. So motor ni pun termasuk dalam promo motor harga marhain. Kita ada MT-25, kita ada Duke, kita ada MT-15. Dan I found something. The Z15 GT. Nombor plate Petra 9150. Kalau kita tengok dekat market harga dia 8288 and kita tengok dekat Air Motorbike harga dia berapa. Saya nampak kat sini 6750 2025 daripada RM170 sahaja sebulan. Ini bukan kaleng-kaleng guys. Korang nak pakai Z15 GT to be part of the community of Z15 GT, you should grab this bike, this particular bike. Rim masih lagi standard cuma tayar dia dah tukar Maxxis Diamond. So kita ada LCV8 dekat sini, kita ada Y16 and mostly all the kapcais, and kita ada juga motosikal elektrik dan juga Vespa. So kat mana? Dekat Air Motorbike Glamery Shah Alam, Johor Bahru dan juga Pulau Pinang. Kita tengok dekat level 2 apa lagi ada yang kita boleh grab sepanjang bulan 7 ni guys. Jom saya bawa anda. This is it. Stock clearance, cuma kat sini adalah fixed price. Macam korang nampak, kalau korang scan, so harga dia as is. Kita ada macam-macam jenis lah. Kita ada Modenas, kita ada LC, kita ada SYM, kita ada skuter. So biasanya dekat level ni, orang ramai untuk cari motor pergi kerja dan juga motor untuk balik ke kelas dan pergi ke kelas lah. Biasanya motor-motor kat section ni yang akan cepat habis. Dekat bawah tadi tu kat level G dia slow sikit, tapi dekat sini biasanya akan cepat habis. Sebab motor-motor bila dah sampai, dah masuk dekat floor ni, sekejap je, seminggu dah habis dah hilang dah. So korang boleh tengok lah motor-motor yang ada ni, maybe ada yang
yang menjadi pilihan hati korang. Kita ada Karisma, kita ada LC, RSX, Honda dan juga macam-macam jenis lagi guys. Ya. So kita pergi dekat level 3 tengok apa yang menarik lagi. Jom. Motor-motor kat sini biasanya motor-motor touring. Korang rasa kacak ke tak kacak? Saya naik Harley. The feeling of this bike macam korang naik Vulcan. Siapa yang pernah naik Vulcan dia tahu dia punya seat position yang agak rendah, base area. Cuma Vulcan dia agak sedikit tinggi and dia bawah ni sikit lah. And surprisingly, motor ni adalah bukan motor Harley. Dia adalah motor Benda. Pandai dia buat. Tapi Harley motorcycle. Jarang-jarang tau motor Harley ada dekat motorbike. So kalau ada maksud dia owner tu tak pandai, tak menghargai motor lah. Alang-alang ada masa datang Grab segala promosi yang ada. Promosi motor harga marhain. Confirm korang tak akan jumpa harga motor macam ni dekat luar. Sama ada korang beli direct owner ataupun korang beli dekat mana-mana tempat lain. Korang berminat dengan konten macam ni, jangan lupa like, comment, share and subscribe. Cuba korang komen dekat bawah motor apa yang korang berminat. And saya akan bantu korang untuk jawab satu persatu. And jangan lupa, kalau motor korang breakdown, korang boleh masukkan kod dekat iMotorbike, iMrescue AA Motovlog. And tim iMotorbike akan datang bantu motor korang untuk uruskan motor korang tu breakdown ke, rosak ke, accident dan sebagainya. Macam biasa guys, give a like and keep smiling. I see you guys on my next video. Bye bye.